Ini kerang tau. Oh, jom kita tengok isi dia, scam ke tak scam. Assalamualaikum semua. So hari ni kita nak makan kat Maboba Restaurant. Kedai ni dia viral tau dekat Threads sebab ada macam-macam orang nampak. Ada nasi lemak, ada ais kepal. So kita tengok menu apa yang dia ada lagi. Go bang. Waalaikumsalam. Bang, saya nak order boleh? Boleh. Maboba Restaurant, Western Food. Ada pasta, set talam. Share out pun ada bang Ada silap. Bagi share out yang satu pack ni bang, satu. Satu pack yang satu set. Masak ni, masak dia ada 3 ni kan? Betul. Masak kamyong bang. Boleh. Oh, ada nasi kamyong. Oh, dessert pun bang ada Ada. Air belah mana bang? Okey, air kat sini. Oh, menu lain. Situ saya nak minum air buah bagi dragon fruit ni bang satu. Satu. Okey, dragon fruit, ais kepal Ni ABC bang kan? Ya betul, SBC special. Boleh bang, bagi yang special ni, ABC special ni satu. Special satu. Itu saja ke bang? Beres. Saya duduk kat luar bang Boleh. Okey, silakan. baik. Shell out dah siap. Okey, so dapat nasi satu. Mantap bang ni. Betul-betul nak kasih dia 3 segi atas meja. Shell out dia. Ini seorang makan ke bang? Seorang makan. Ya, banyak pula ni. Kalau saya ni nak tambah nasi lagi boleh? Boleh. Boleh Shell out kamyong. Oh, okey. Okey, Dragon dragon fruit. Ni buat ice blended ke? Tak. Oh, jus. Okey, Jus. okey. Nampak Yang ice ini blended. ABC. BBC besar agak Okey Yap. bang, masih bang. Saya Sama. makan dulu. Okay, guys, so ini dia share out kita. Saya rasa ni bukan untuk seorang makan tau. Ni untuk 2 orang makan ni. Kita tarik ni, tengok ni. Ini kerang tau. Oh, jom kita tengok isi dia, scam ke tak scam. Dia punya isi kerang dia. Saya memang favourite kerang. Bismillah. Share out ni ada kerang, ada ketam. Ada udang galas sikit nampak. Ada sotong, kupang, ada lala dia pun besar juga Lepas tu kita ada shell ni, ada jagung, ada soya brokoli. Kita rasa dulu kuah kamyong dia. Bismillah. So dia punya kuah kamyong ni, dia rasa ada kari-kari, lepas tu manis-manis sikit. Pedas tu tak ada sangat. Dia punya pedas tu dia kurang sikit pedas. So ini dia air jus dragon fruit. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini ada juga ABC Orang nampak ABC besar dia pada macam agar-agar, jagung, kacang. Okay, so yang mana nak try makan shell out yang banyak macam ni, lepas tu dengan kerang-kerang besar-besar macam ni, boleh Maboba Restaurant Dia dekat Star Park. So guys, makan dulu.